Salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama Berseri Dendam Seorang Madu episod ke-35. So jom kita tonton. Faris, kenapa kau seorang-seorang ni? Rihanna mana? Ada apa ni? Pihak hospital kau Rihanna tapi dia tak angkat. Kenapa hospital kau? Pasal tarikh operation mata kau tu dah dapat. Okey, dah tahun ni taruh dah. Aku tak nak buat operation. Kau cakap apa ni Faris? Mungkin betul apa yang Raina cakap. Semua ni balasan dosa yang aku dah buat selama ni. Faris, kau jangan cakap pakai perasaan. Ha? Kalau kau buta selama-lamanya, siapa nak jaga Rihanna? Raina dah bencikan aku, kau faham tak? Kau nak aku buat apa lagi? Ha? Akif, kau cakap dengan aku, kau nak aku buat apa lagi? Dan aku percaya, satu hari nanti mesti Raina akan minta aku lepaskan dia. So tak guna aku nak buat operation ni semua. Dah macam Madro Mentaro dah rupa Faris. Faris tak nak buat operation sebab rasa bersalah pada Rihanna. Itulah walaupun bayangkan dah apa Megak Akif pun suruh dia operation. Sebab Megak Akif pun tahu Faris ni masih lagi boleh ada peluang dengan Rihanna lah. Walaupun ada isteri yang psycho macam Izara yang menyebabkan semua benda ni berlaku dah. Buat je lah pembedahan. Faris dapat tengok apa yang Izara buat tu. Gitulah. Ada penonton pun lebih bijak daripada Faris. Kalau di macam dia macam gitu, lagilah orang-orang yang tak sukakan Rihanna ke akan buat apa benda yang dia akan terus buat. Macam Izara lah. So sekarang ni Izara kat mana? Dia dah kena tangkap belum? Dia dah berubah belum? Sebab drama ni panjang lagi. So banyak lagi benda yang dia boleh buat. Nombor dia buat dekat Faris dah macam gitu. Lepas ni lagilah makin naik lah dia. Selagi Rihanna tak jatuh, selagi Rihanna tak turn into rainbow, tak balas dendam, selagi itulah Izara akan terus mengganas. Tu belum masuk lagi bab Hanum tu. Hanum pun walaupun dibuang daripada rumah dia, daripada pejabat dia masih lagi perangai dah tak berubah lagi tu mak si Faris. So kita tengoklah apa yang bakal berlaku lepas ni. Jumpa lagi.